Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'. Apa khabar para penonton semua? Sihat? Alhamdulillah, harap semua dalam keadaan sihat sejahtera. Siapa yang tak sihat, semoga Allah kurniakan syifa. Amin. Jadi pertama sekali perlu kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah dan nikmat kurnianya diizinkan olehnya untuk kita semua meneruskan kehidupan kita sehingga ke saat ini dapat kita terus menerus mencari redha-Nya, mencari ampunan-Nya, dan yang paling penting dapat kita bertemu dengan satu bulan yang diturunkan Al-Quran padanya. Satu bulan yang terdapat satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar, dan kita berada di dalam bulan Ramadan. Jika anda dapat menonton video ini, bererti anda berada di satu Ramadan. Bererti anda berada di dalam bulan Ramadan, bererti anda berpeluang membuat amal kebaikan yang sangat kecil tapi pahalanya sangat besar, berlipat kali ganda. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan merupakan satu pesta ibadah. Sebab tu saya kata, buat amal kecil tapi pahalanya berganda-ganda, Allah akan gandakan kerana kita berada di dalam bulan Ramadan. Okey, jadi jika anda dah nampak muka saya, fahamlah ya, kita sedang berada di dalam siri Ramadan tahun 2026. Apakah tema kita tahun ini? Nantikan. Kepada anda yang masih setia dengan saya ucapkan jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Semoga anda semua dirahmati Allah Azza wa Jal. Dan kepada anda yang baru sertai kita, saya ucapkan selamat datang. Siri Ramadan merupakan satu siri yang saya buat, yang mana saya akan kongsikan satu hari satu episod, yang mana saya akan ceritakan serba sedikit tentang tema pada tahun tersebut. Sebagai contoh, tahun-tahun yang lepas kita dah cerita, kita ada hashtag semak sebelum sebar. Kita share hadis-hadis yang lemah dan palsu. Kita ada hashtag satu hari satu sunnah, mana kita share amalan sunnah yang kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian. Kita ada hashtag sempurnakan solat. Kita ajar bagaimana kita nak solat dengan sempurna. Kita ada hashtag ibrah daripada Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana kita kongsikan cerita-cerita daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih, yang kita boleh ambil pengajaran daripada dia. Dan tahun 2026, apakah tema tersebut? Nantikan dalam episod yang akan datang. Seperti biasa, episod yang pertama saya akan kongsikan satu hadis yang cukup menarik, yang saya akan kongsikan pada setiap tahun, pada setiap satu Ramadan, insya-Allah, iaitu berkenaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu siapa itu orang yang fakir? Nabi tanya. Kemudian tanggapan para sahabat sama jugalah macam kita kan. Orang tu tak ada apa-apa, tak ada duit, tak ada dinar, langsung kosong, zero. Tetapi Rasulullah memberitahu mereka, orang yang fakir itu, orang yang miskin itu ialah orang yang kembali ke hari akhirat. Dia mati dalam keadaan dia membawa pahala sebesar gunung. Maksudnya pahala dia sangat banyak, sangat besar. Dia bawa pahala solat, pahala zakat, puasa, sedekah, zikir, macam-macam lagi. Banyak pahala dia buat. Tapi pada masa yang sama, dia membawa dosa dia menzalimi orang lain, dosa dia maki orang lain, dosa dia fitnah orang lain, dosa dia mengumpat orang lain. Macam-macam dosa dengan manusia dia bawa bersama dengannya. Implikasi dia adalah pahala-pahala dia akan berikan kepada orang yang dia buat dosa tu, seolah-olah dia berhutang dengan orang-orang yang dia buat dosa ni. Jadi dia bagi pahala. Bila pahala dia dah habis, tapi masih lagi ada orang yang dia buat dosa padanya, maka dosa orang tersebut diambil masuk dalam buku amalannya, dan apa yang tinggal padanya hanyalah dosa, dan kemudian dia dicampakkan masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Kenapa saya suka share hadis ni? Sebab kita berada di dalam bulan Ramadan, kita bersusah payah daripada subuh hingga ke maghrib menahan lapar dan dahaga. 30 hari straight kita buat. Kalau kita hidup dah 20 tahun, maksudnya dah 20 tahun
setiap tahun tu ada 20 kali Ramadan, 20 kali 30 hari, dah berapa banyak kan? Banyak. 200 2 kali 30, 20 kali 30, berapa? Anda kira sendiri. Maaf, matematik saya slow sikit kan. Tapi bayangkan dah 20 tahun, 20 kali bertemu dengan Ramadan, tapi bila mati kosong. Sebab apa? Sebab ada dosa dengan orang. Dia rugi. Sangat rugi. Sebab itulah saya kongsikan hadis ni sebagai nasihat untuk diri saya dan para penonton semua, supaya berhati-hati dalam berurusan dengan manusia. Takut-takut pahala kita kosong, telur. Sebab apa? Sebab kita buat dosa dengan orang. Nauzubillah min zalik. Hati-hati lah para penonton semua. Okey, jadi cukup sekarang itu sahaja. Teruskan bersama dengan saya siri Ramadan tahun 2026. Episod seterusnya saya akan reveal, saya akan beritahu apakah tema kita tahun ni. Sangat menarik, sangat best, jadi anda kena setia dengan saya. Okey, InsyaAllah jumpa lagi dalam episod yang datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.